seperti yang saya telah maklumkan beberapa kali dan banyak kali lah kepada orang yang tak tidur lah ya. Jemaah tidur tak boleh nak buat apalah. Bahasa Arab bermula daripada 3 huruf. 3 huruf. 3 Abdul, madu 3, memang ingatlah. Bahasa Arab bermula daripada 3 huruf dan jangan nampak complicated sangat bahasa Arab ni. Kan takut nak belajar lah. Nanti boleh. Ustaz, saya dah tertinggal lama dah Ustaz. Kan saya dah tak dalam kuliah lama dah apa ke tak. Saya sentiasa ulang dan sentiasa ada pelajaran baru bagi orang yang baru datang. Tak ada masalah. Jadi minggu ni kita belajar Ra, Mim, Zai. Ramaza. Ra, Mim, Zai. 3 huruf. Ramaza. Yang bermaksud simbol. Dia kata kerja atau fi'lun. Perbuatan. Fi'l. Dia kata kerja. Simbol. Maknanya fi'lul kata kerja ni cakap Melayu jugalah. Kita biasa sebut PL kan. PL bapak kau lah tu. Kalau yang buruk lah. Kalau yang baik tu PL mak kau lah tu. Kan? Kita dah biasalah cakap sebenarnya. Kita dah orang kata cakap bahasa Arab ni daripada dalam perut lagi. Perbuatan. PL tu maknanya perbuatan. Fi'lun. Jadi seterusnya kita Ramzun pula. Ra baris atas, Mim mati dan Zai tu tanwin. Ramzun. Ini pentingnya faham bahasa Arab ni. Kalau katalah tak ada baris, Ramaza tadi dengan Ramzun tu sama je. Tapi kalau orang Arab dia fahamlah. Jadi Ramzun tu maknanya simbolik. Ramaza tadi simbol, Ramzun tu simbolik. Kata nama ataupun ismun. Isim lah. Orang Arab malas sebut ismun. Dia sebut isim je. Makna kata nama. Isim tu maknanya nama. Bismillah. Kita biasa sebut. Bi dengan ismi Allah. Dengan nama Allah. Ismi. Jadi isim tu maknanya kata nama. Jadi simbolik. Ramzun tu maknanya simbolik. Okay? Seterusnya, bila tambah alif pada huruf yang kedua, dia jadi Ramizun. Ra, alif, mim, zai. Ramizun. Maknanya yang menjadi simbol. Yang membuat lah biasanya. Atau pembuat. Bila tambah alif pada huruf yang kedua je, dia jadi pembuat. Kita biasa dengar kan? Khalaqa, jadi. Khaliq, tambah alif pada huruf yang kedua, menjadi yang menjadikan. Iaitu Allah. Qara'a, baca. Qari, maknanya yang membaca. Kita sebut qari. Dia sebut qari daripada Selangor untuk membaca Al-Quran kan. Hakama, hukum. Orang yang menghukum, hakim. Tambah alif daripada huruf yang kedua. Jadi bahasa Arab ni mudah. Itu dia pakai wazan ataupun pattern dia. Atau bunyi dia spesen je. Kalau orang Melayu sebut kan. Orang Melayu dia tak ada macam tu. Kita kadang-kadang per, kadang-kadang per, kadang-kadang pen, kadang-kadang kan kadang-kadang macam itulah dia jadi tak sama. Tapi bahasa Arab ni sama. Alama tahu, alim orang yang tahu. Tambah alif pada huruf yang kedua pada alama tadi. Abadah sembah, tambah alif pada huruf yang kedua jadi abid. Maknanya orang yang menyembah. Hafaza, hafal. Jadi hafiz, orang yang menghafal. Sabara, sabar. Sabir, orang yang sabar. Kan senang tu bunyi dia sama tu. Kan? Bunyinya khaliq, qari, hakim, khatib. Khatabah, khatib, orang yang berkhutbah, panggil khatib. Alim, abid, hafiz, sabir. Syakara, syukur. Syakir, orang yang bersyukur. Adalah, adil, orang yang bertindak secara adil. Zalama, zalim. Zalim, orang yang zalim. Zalama tadi perbuatan zalim tu. Zalim, orang yang zalim. Qadha, tentu. Qadi, orang yang menentukan. Qadi itulah. Kita ingat qadi itu menikah orang je kan. Dia menentukan sebenarnya qadi itu. Tentukan boleh tak boleh. Arafah, kenal. Arif, orang yang kenal. Akala, akal orang yang berakal. Akil balik. Samalah balik. Balagha, maknanya sampai. Balik, orang yang dah sampai umur. Kita banyak lagi. Amala, kerja, amil. Orang yang bekerja. Amil zakat tu kan. Sebenarnya orang yang bekerja tu dipanggil amil kan. Tapi kita dah biasa amil zakat. Amil zakat kita panggil amil juga. Padahal amil tu boleh je petugas ke pekerja ke. Jadi begitulah. Zakara ingat. Zakir orang yang mengingatkan. Kan. Fataha buka Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan yang membuka negara tu kan. Jadi banyaklah. Kalau kita nak ikutkan. Daripada tu bunyinya sama tadi kan. Zalim, adil, qadi, arif. Jadi Zamir ni orang yang menjadi simbol. Tambah alif. Okay? Kemudian Zumairun. Zumairun ni dia bunyinya macam lembut sikit. Yang menjadi simbol kepada yang lebih kecil daripada Zamir tadi. Kita biasa dengar
perkataan Humairah kan. Humairah ni maknanya si merah kecil lah. Nabi panggil isteri dia Humairah kan. Macam yang lebih comel lah. Kalau kecil tu ni lah. Jadi balik nanti panggillah isteri kita comel. Kan Nabi panggil isteri dia macam tu. Kan si merah comel tu lah. Lebih kurang macam tu lah. Kita balikkan panggillah isteri kita balik je. Comel. Abang ni dah pun terbiak kan. Yang keluar nanti bukan isteri kita. Kucing kita yang keluar nanti kan. Kan. Jadi Nabi panggil isteri Humairah. Maknanya daripada perkataan ahmar. Ahmar ni maknanya merah. Tapi bila perempuan dia panggil hamra. Bila perempuan panggil hamra. Tapi si merah comel ni, si merah kecil ni, dia panggil Humairah. Macam tu bunyinya. Zumair tadi. Ni Humair. Kalau kucing kecil, Hurair. Hurairah. Kan sebab tu nama Abu Hurairah. Sebab Nabi tengah cakap-cakap dengan dia, tiba-tiba ada benda bergerak dalam baju jubah dia. Nabi tanya apa benda tu? Dia kata, oh ada kucing dalam tu, kucing kecil. Bukan anak kucing, kucing kecil. Hurair. Hurair tu maknanya kecil. Jadi contoh-contoh lain banyak lagi lah. Kalau kita nak, ni, kalau Zumair ni, daripada tu ada yang bernama Suhail, Husain, maknanya Hasan kecil. Hasan yang lebih junior lah. Jadi nama Husain, Husaif, banyak lagi lah. Zubair, kan bunyinya sama tu. Umair, Ruhain, Zurain, Huzaifah, Zuhairi, Suhairi, Quraisy. Quraisy ni ikan jerung. Jadi ikan jerung yang kecil sikit namanya Quraisy. Quraisy tu ikan jerung. Jabal Qubais. Qubais. Maknanya tempat bukit Nabi yang belah bulan tu. Kalau sekarang ni Haji Razak dia selalu pergi situ kan. Tapi Jabal Qubais ni sekarang dah jadi tempat istana raja. Dia di Qubais. Bukan Qubais Dulu saya masih kecil-kecil orang kata pergi Jabal Bukit Kubis. Ada banyak kubis kot. Mana ada kat Arab tanam kubis. Satu benda pun tak boleh tanam di Mekah tu kan. Di pasal padang pasir. Memang batu betul. Jadi banyak lagi lah yang contoh-contoh daripada Zumair tadi. Maknanya bila bunyinya Zumair macam tu. Hurair apakah? Suhail ke? Dia menunjukkan yang lebih kecil. Atau junior. Atau yang lebih comel sedikit. Itulah. Dia seolah-olah macam membantu kepada yang di sini tadi. Jadi nama-nama seperti Suhair, Quraisy, Qubais, Uwais Al-Qarni kan. Jadi Fuhairah. Jadi ada sahabat nama Amir bin Fuhairah. Mana Fahir yang lebih kecil lah. Jadi banyak lagi lah. Kadang-kadang kita kawan-kawan kita ada juga nama Musyairi lah, Ruzaimi lah, Suhaimi lah, Huzaimi lah kan. Muhaiz. Jadi itu antara yang membuatkan dia tu jadi comel ataupun lebih kecil lah. Okay? Jadi bila sebut pakai Amir Fuhairah tadi, saya inilah suka ada tukar lirik sikit lah kepada lagu. Sebab Amir Fuhairah ni dia adalah gembala, penjaga kambing bagi pihak Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia mengembalakan. Jadi masa Nabi berhijrah tu, dia cuba nak tolong. Walaupun dia hanya gembala kambing, apa yang dia boleh tolong? Kita pun kan, walaupun tak kena-mengena pun dengan AJK surau, tolonglah apa yang patut untuk surau, memajukan surau. Jangan kata, aku bukan AJK, tak payahlah aku tolong. Itu biar kerja AJK, itu kerja pengurusi. Tak. Amir Fuhairah ni, dia kata, aku gembala kambing pun mesti juga menolong. Jadi caranya adalah, dia menghapuskan jejak Nabi ke Gua Hira tu. Ke Gua Hira tu Nabi masuk ke dalam gua itu, jadi nampak tapak kaki Nabi dengan Abu Bakar Siddiq tadi. Jadi ada 4 tapak kaki. Jadi dia pergi dengan kambing-kambing dia ditutup. Dia tutupkan tapak kaki sebab di padang pasir ni mudah nampak. Nampak tapak kaki tu, jadi dia lalukan kambing dia tu, jadi hilang tapak kaki Nabi dengan Abu Bakar Siddiq tadi. Jadi itu antara usaha-usaha dia lah. Dan dia pun berhijrah bersama Nabi kemudian tu. Kemudian dalam perang Badar, perang Uhud, dia juga berjihad dengan sekuat hatinya lah. Walaupun dia hanya kata-kata gembala kambing. Dan satu ketika bila Nabi diminta oleh ada satu kaum tu, dia kata, tolonglah Rasulullah hantar utusan, beberapa utusan untuk mengajar kami di sana. Jadi Nabi gembira lah. Nabi gembira. Nabi pun pilihlah sahabat yang terbaik. Jadi di antaranya adalah Amir bin Fuhairah. Kan? Tetapi beberapa orang yang telah dihantar ke sana, dia sampai di Telaga Ma'unah, mereka semua dibunuh. Ya Allah, kecewanya Nabi kan. Mula-mula nak orang minta berdakwah je kita lah kan. Ada orang ini minta kita hantarlah utusan-utusan kita untuk mengajar mereka. Gembiralah untuk hantar. Tiba-tiba di tengah-tengah tu, mereka dibunuh. Jadi Nabi hantar tentera untuk
perangi mereka lah. Mereka dihukum dengan keras lah atas perbuatan mereka. Jadi Nabi kehilangan Amir Buhairah, dan antara Amir Buhairah ni dia hafal Quran. Dia hafal Quran. Jadi baguslah. Jadi saya ubah sikit lagu daripada lagu Siti Ahmad Albab, kisah Gembala Kambing kan, Syawal kan. Jadi saya ubah sikit lah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kisah gembala kambing, hal Islam dia ambil pusing, dapat hidayah jiwa dibimbing, samakan Nabi sangat dirunsing. Awal-awal sudah beriman, mengalami berbagai siksaan, akidah tetap dipertahan. Abu Bakar memerdekakan Amir Fuhairah, menjaga ternak di kuah. Nabi rehat sejenak, dia segera menghapus jejak, musuh tak nampak. Amir Fuhairah turut berhijrah. Amir Fuhairah Badar dan Uhud tidak mengalah. Amir Fuhairah syahid di Telaga Maunah. Sallu ala Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi itulah kisah Amir Buhairah, agak-agak ni sikitlah ceritanya. Walaupun dia hanya gembala kambing, dia berusaha untuk memenangkan Islam, dan akhirnya dia dapat mati syahid. Mati syahid ni pilihan Allah. Bukan semua orang dapat. Jadi alhamdulillah hari ini kita dah belajar perkataan Ramazan, yang ni Ramzi. Jadi orang yang bernama Ramzi tadi, dia tahulah. Okey, ya di belakang tu kan, kalau nama Ramzi, saya teringatlah sahabat baik kita, saudara Ramzi. Boleh tak jemaah semua hadiahkan Al-Fatihah buat Ramzi ni. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi mudah-mudahan ya orang bernama Ramzi ni kita pun tak tahu kan. Dia seolah menjadi simbol lah. Bila orang sesuai dengan nama dia sebenarnya. Bila tengok muka dia kita tahu dah ini orang surau, ini orang yang rajin buat kerja, ini orang suka tolong orang dan sebagainya kan. Jadi kenalah dengan nama Ramzi tu kan. Cuma ya di belakang tadi Ramzun kan, tapi bila ada ya Ramzi tu maknanya simbolku lah. Maknanya simbol kepada Islam tu. Ya di belakang tu banyak kita lah. Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ini belakang semua tu aku ataupun saya lah. Jadi simbolku lah. Maknanya simbol kepada Islam tu sendirilah. Orang bernama Ramzi ke Ramzii pun tak apalah. Ujung tu sama je. Rumaizun yang tadi nama Rumaizi tadi pun sama juga. Maknanya simbol ataupun simbolik kepada Islam tu sendirilah. Jadi harapkan dapat